Selisih harga emas hiasan 999 adalah lebih murah berbanding dengan emas hiasan 91 ni. Jika kita nak jual emas, kita kena tengok pada selisih harga ataupun spread value pada sesuatu item emas kita miliki. Salah satu kelebihan emas hiasan 999 ni adalah spread value di antara 6 hingga 9%. Spread value ni adalah sama seperti gold bar dan juga dinar emas 999.9. Sama ada kita memiliki emas hiasan 999 ataupun emas simpanan 999.9, spread value dia adalah sama. Ianya lebih mendatangkan keuntungan kepada kita berbanding dengan kita memiliki emas hiasan 91 ni. Kini kaum wanita mana memakai dan juga mana membeli dengan emas hiasan 999 dikeluarkan daripada hasil tabungan akaun emas Gap. Untuk bermula dengan akaun emas Gap, boleh follow saya, rujuk di profil saya, buat pendaftaran. Selesai pendaftaran, saya akan bimbing cara tabungan akaun emas Gap dan juga pengeluaran emas hiasan 999. Assalamualaikum.